Dan dia buat dia kuat. Jadi bunyi dalam pondok ni kan. Dalam dia punya ni, orang yang kuat keluar tu. Allah nampak putih. Allahu Akbar. Ui. Nampak putih tu dekat je. Ayo kawan, jom kita turun. Joran di tangan, semangat berkobar. Tim Malik Wan dah sampai ke Long. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Koi Fishing. Ini macam kelong ni. Ni nama kelong ni, kelong DJF, kelong Paradise. Kita orang naik daripada tadi, video aku kan. Kita naik daripada Jeti Umbai dengan brother tu. Lepas tu dia tu hantar ke sini lah. Kalau ikut trip dia pukul 9 pagi 9 petang. 9 pagi 9 petang, 9 pagi 9 pagi esoknya. Tapi disebabkan hari ni Jumaat, kita request untuk naik pukul 3. Jadi boleh deal lah dengan tekong yang hantar tu. Jadi kelong ni luas, tengok. Tengok kita orang ada lebih kurang 11 orang tengah setting ni kan. Jadi aku review sikit lah kelong ni. Okey, kawasan dia, kelong ni aku first time main kelong. Selalu main kayak dengan IB kan. Okey, ni ada bilik dia satu. Bilik satu. Jadi nak buat solat ke apa kan. Tak barang lampu sini. Dia ada bilik dua. Dia pakai fiber ke ni? Bilik dua. Ni bateri dia. Ni nak hidupkan ni kan. Solar ni. Dia ada lampu, dia pakai bateri ke. Dia tak pakai generator. Nanti nak hidupkan malam nanti. Dia ada dapur Dapur depan sini. Ni cingki basuh, ni tangki air, ada air dalam ni. Setangan ke apa ni. Dan ni dia punya tandas. Bukan tandas, ni dapur. Dia nak masak ke apa kan. Cawan semua ada dah rupanya. Sebelah cuci pinggan, sebelah sempat digunakan. Mana tandas dia? Tandas sebelah sana kot. Tandas dia. Tandas duduk geng. Tandas duduk tu. Kau nampak? Nampak lah tandas mandi pun boleh. Jadi sana tu Pulau Burung sebelah ni. Pulau apa kita lupa dah. Pulau Burung. Sana pulau besar. Serimbun. Sana pulau-pulau lain lah. Lepas tu ni tiang lah. Tiang ada kayak sebiji. Tak tahu siapa tu. Spot lah tu kat situ. Jadi tanpa melengahkan masa, jom lah kita set up mancing. Ni sampai SD dia. Awal pagi, ombak beralun, angin laut, sepoi menyapa. Bersama tim, hati pun turun, mencari rezeki di tengah samudra. Umpan dipasang, joran dilabur. Tunggu sekejap, jangan mengeluh. Mata terpaku, hujung joran. Bila ditarik, terus melawan. Strike, apa tu? Joran melentur, ikan dah tahu. Tarik perlahan, jangan bagi lepas. Tim Malik Wan memang tak puas. Nampak ikan Apollo, tengok saya main Apollo kan. Apollo dia macam ni. Oh depan tu. 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 Ada ikan, naik ikan. Tu. Umpan. Umpan. Okay geng, kita layan micro jig dulu. Tahu ada kan. Tapi udang tak ada ikan makan lagi ya. Balik juga. Kita layan micro jig dulu. Dari karang. Bismillahirrahmanirrahim. Tu bawah. Wih, tahan. Siapa punya mesin? Gulung. Siapa punya mesin? Ambil gulung.
Gulung. Ini gulung. Cepat gulung. Oh, talang. Tolong laju. Tolong ambil sauk. Kalau ambil sauk yang panjang. Mana jangan nampak. Panjang betul Tenggala. Jaga lain. Ganji. Mana sauk? Jangan pergi bawah, Jangan pergi bawah. Jig. Jig casting. Dia nak pergi bawah, jangan pergi bawah. Susah. Mesin tanya bukan? Gatain, Sedona first model. Betul lah. First model. Mana sauk? Sauk dulu dalam air dulu. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ulu. Masuk cepat. Ya Allah. Okey. Ya Allah. Okey dah. Bapak besar. Dah tercampur dah sampai atas. Kau dapat. Gila Haji. Alhamdulillah. Dengan Haji kokang guys. Terbuka dah. Itulah pakai snap ambil kau. Tapi rezeki nak naik Haji dah hilang. Talang. Kalau talang nak pegang dia belah ekor. Belah ekor boleh pegang. Kari. Gambar. 200 bagi dulu. Bagi dulu lah. Dah? Okey, bukti dah ada. Yang nak gambar boleh? Boleh. Sekejap, ni. Akhirnya umpan bottom kena guys. Akhirnya kena kat umpan bottom. Lagi tadi menunggu. Tu. Tukar. Dah boleh dah. Nampak ikan ketiga ni. Ketiga. Okay geng, ini suasana waktu malam Kelong ni. Tengok dia punya pencahayaan. Lampu dia lengkap lah dengan spotlight apa semua. Pakai solar ni. Sana pun cerah, belakang cerah. Jadi kalau lepak ke sini masih kurang membasang lagi. Tadi kita alam besar cuma ada daun baru lah. 2 ekor ni. Daun baru. Satu lagi kat sana. Tadi tengah rancak makan, sibuk lah, gelap lah nak rakam.
Kalau ada slide ikan besar je update. Lagi pun tak nampak lah. Nampak belah cerah. Baik. Satu pagi aja ni. Sekarang dah pukul 7 lebih. Aku hujan lebat. Hujan lebat petir pula tu. Daripada pagi tadi tak ada umpan dah habis udang. Umpan kila udang dah habis. Tinggal umpan sotong. Umpan sotong tak laku. Tak nak makan. Dah. Nanti kita update balik. Baik. Okey geng, kita orang kena ribut ni. Kita nak balik sebenarnya. Pukul 9 kita naik bot balik. Sekarang ni ribut gila kuat. Jadi bunyi dalam pondok kan. Dalam dia punya ni, tengok orang yang kuat keluar tu. Barat. Main kuat lagi ribut. Duduk dalam ni dah. Dalam ni tak ada kena angin, lindung. Alhamdulillah, sebaik ada pondok dia. Sejuk. Nasib lah. Awal pagi, ombak beralun, angin laut, sepoi menyapa. Allah nampak peti. Allahu Akbar. Hui. Mandi pasang, joran di labo. Tunggu sekejap, jangan mengeluh. Mata terpaku, ujung joran. Bila ditarik, terus melawan. Apa tu? Joran melentur, ikan dah tahu. Tarik perlahan, jangan bagi lepas. Di Malikuan memang tak puas. Ler mancing di Kelong. Oh, seronoknya. Okey geng. Akhirnya ada bot dah sampai dah. Waktu kita nak balik dah, nak naik. Ni bot yang hantar kami, UJF. Okey lah Kelong. Walaupun ribut stabil. Tu yang penting. Kita kena ribut, tak ada masalah. Kelong ni masih kokoh. Di Malikuan memang padu. Laut terbentang, hati bersatu. Tak kira besar, tak kira kecil. Yang penting strike, hati pun happy. Siang berganti, menjelang petang. Matahari bulat, condong ke laut. Walau berat kita terus berjuang. Mana tahu ikan besar menyambut. Ada yang strike, ada yang tunggu, ada yang sibuk. Rakam video, kenangan indah. Bersama tim, biar jadi cerita sampai esok. Ya Allah, terima kasih atas rezeki yang kau beri. Bersama sahabat. Okay geng, kita sampai dah. Alhamdulillah. Jadi sampai di sini video ni. Terima kasih yang menonton. Jangan lupa subscribe channel Koi Fishing. Jom, harap dengar suara hujan lebat. Nanti kita tengok pengabangan. Strike lagi. Tarik, tarik, jangan lepaskan. Ikan melawan, teruskan. Di Malikuan satu perjuangan. Mancing bersama penuh kenangan. Kelong menjadi saksi cerita. Ombak dan angin jadi irama. Di Malikuan tetap